Serangan tentera ke atas Iran, ia bukan satu perkara yang mudah. Ia datang dengan risiko strategik yang amat-amat besar. Jom kita pecahkan analisis tentang perkara ini. Kebanyakan analisis keselamatan hampir semuanya setuju serangan ke atas Iran ni satu kesilapan strategik yang besar. Kenapa? Sebab ia bukan setakat satu serangan lepas tu habis. Tak, ia macam mencetuskan satu tindak balas berantai yang sangat rumit dan mungkin mustahil untuk dikawal. Okey, untuk betul-betul faham risiko ni, kita kena mulakan dari dalam Iran sendiri. Kita tengok pertahanan dalaman mereka. Inilah boleh kata lapisan pertahanan pertama yang mana-mana pihak kena fikirkan. Satu perkara yang menarik, analisis menunjukkan ketaatan penduduk yang sangat tinggi. Angkanya lebih 98%. Jadi apa maknanya ni? Maksudnya, kalau berlaku konflik, nak harapkan ada pemberontakan dari dalam atau nak pecah belahkan mereka, itu akan jadi sangat-sangat susah. Dan bukan tu je, kekuatan mereka juga terletak pada rakyatnya, modal insan. Bayangkan, berjuta-juta jurutera dan saintis. Ini bukan angka main-main. Ini bermakna Iran ada keupayaan teknikal untuk bina dan jaga teknologi mereka sendiri, walaupun ditekan dari segenap arah. Semua kekuatan dalaman ini disokong oleh 4 tiang utama. Pertama, tentera yang besar dan dah banyak pengalaman. Kedua, keupayaan saintifik untuk berdikari yang dipaksa mahir sebab dah berdekad-dekad kena sekatan. Ketiga, geografi semula jadi mereka, bergunung ganang, susah nak ditebusi dengan banyak kemudahan bawah tanah. Dan yang terakhir, persediaan strategik yang dah dibina bertahun-tahun lamanya. Baiklah, itu tadi cerita pasal dalam Iran. Sekarang, kita tengok pula macam mana konflik ni boleh melimpah keluar dari sempadan. Macam mana ia boleh jadi macam domino. Satu jatuh, semua ikut jatuh. Analisis ni sangat jelas tentang satu perkara. Mana-mana negara jiran, mana-mana pangkalan Amerika Syarikat, kalau digunakan untuk serang Iran, ia secara automatik akan jadi sebahagian dari medan perang. Ia akan jadi sasaran. Tiba-tiba, medan pertempuran bukan lagi dalam Iran sahaja, tapi dah merebak ke seluruh rantau. Jadi, macam mana rantaian ni boleh berlaku? Macam ni. Ia mungkin bermula dengan serangan pertama ke atas Iran. Lepas tu, apa jadi? Iran kemungkinan besar akan balas balik sasarannya pangkalan-pangkalan AS di rantau tu. Dan dari situ, ia boleh cetuskan benda lain pula. Rangkaian proksi Iran macam Hizbullah, Hamas, Houthi mungkin akan diaktifkan. Akhirnya kita berdepan dengan satu konflik di pelbagai medan serentak yang mengancam satu rantau. Dan jangan fikir ia akan berhenti di situ. Kesannya tak terhad kat rantau tu je. Konflik macam ni ada potensi besar untuk tarik masuk kuasa-kuasa besar dunia. Tiba-tiba, ia bukan lagi isu serentau, tapi dah jadi krisis di peringkat global. Dalam situasi macam ni, satu prinsip lama geopolitik mungkin akan terpakai. Musuh kepada musuh aku ialah kawan aku. Maksudnya, negara-negara yang mungkin tak sehaluan dengan Amerika Syarikat boleh nampak ini sebagai satu peluang strategik untuk melemahkan pengaruh AS dan mungkin mengubah keseimbangan kuasa dunia. Analisis ni menjangkakan negara-negara macam Rusia, China, Korea Utara, malah Pakistan pun mungkin akan beri sokongan pada Iran. Sokongan ni pula bukan satu jenis je. Ia boleh jadi macam-macam. Dari kongsi maklumat risikan, bantuan senjata, sampailah ke sokongan ekonomi dan diplomatik. Dan bila ini berlaku, ia akan ubah terus dinamik strategik keseluruhan konflik. Jadi, bila kita gabungkan semua ni, risiko dari dalam Iran sendiri, risiko ia merebak ke seluruh rantau dan risiko ia menjadi isu global. Apa yang kita dapat? Kita dapat satu pengiraan yang bukan saja rumit, tapi juga sangat-sangat merisaukan. Dan ini membawa kita kepada satu soalan yang susah nak dijawab. Kalau konflik tu tak ada sempadan yang jelas dan tindak balasnya pula tak boleh dijangka, macam mana kita nak kira kos sebenar? Macam mana kita nak tahu apa kesudahannya? Analisis ni tunjukkan satu perkara yang jelas, ini bukan tentang satu konflik yang terkawal. Sebaliknya, ia lebih kepada satu latar akibat. Satu siri kejadian yang bersambung-sambung, yang tak dapat diramal dan berpotensi untuk mengubah peta geopolitik dunia dengan cara yang kita sendiri tak boleh bayangkan. Cuba bayangkan, malam di Teluk Parsi, senyap, gelap. Di tengah lautan, sebuah formasi kapal perang bergerak perlahan. Dan di pusat formasi itu ada satu simbol kuasa yang tak perlu diperkenalkan lagi. Tapi, jauh di darat, dalam silo bawah tanah yang tersembunyi, sejenis senjata baru yang seolah-olah melawan hukum fizik sedang bersedia untuk mengubah peraturan perang di lautan selamanya. Ayat ni bunyinya macam satu pemerhatian biasa kan? Tapi sebenarnya,
Ia satu pengakuan. Satu pengakuan tentang dilema yang sangat nyata. Satu dilema yang meletakkan aset ketenteraan paling mahal dan paling berkuasa di dunia dalam satu zon bahaya yang tak pernah wujud sebelum ni. Okey, jom kita fahamkan dulu apa simbol kuasa yang kita maksudkan ni. Dah berpuluh-puluh tahun, bila nampak je bayang kapal pengangkut pesawat Amerika Syarikat di ufuk, itu dah cukup. Mesej dia lebih kuat dari mana-mana rundingan diplomatik. Kamilah kuasa dominan di sini. Mutlak, tak boleh dipertikaikan. Kita ambil contoh, USS Abraham Lincoln. Kapal ni bukan sekadar kapal perang biasa, dia ni macam sebuah bandar terapung yang bawa seluruh kekuatan tentera Amerika ke mana-mana saja dia pergi, terutamanya di Asia Barat. Dikelilingi oleh berlapis-lapis sistem pertahanan canggih, ia sentiasa dianggap kebal. Tapi persoalannya sekarang, adakah status kebal tu sebenarnya cuma satu mitos yang tunggu masa untuk dihancurkan? Sekarang, kita beralih pula pada ancaman itu sendiri. Satu teknologi yang bukan setakat ubah peraturan permainan, tapi dia terbalikkan terus papan permainan tu. Senjata yang lahir daripada kelajuan, direka untuk jadi halimunan pada radar dan dibina untuk menewaskan apa jua bentuk pertahanan. Jadi, bila kita sebut perkataan hypersonic ni, apa sebenarnya yang kita maksudkan? Adakah ia pasal laju semata-mata? Jawapannya jauh lebih rumit dan jujurnya jauh lebih menakutkan daripada itu. Secara asasnya, ia memang pasal kelajuan. Kelajuan yang sangat-sangat tinggi, sekurang-kurangnya 5 kali kelajuan bunyi. Tapi kunci sebenar kat sini ialah gabungan kelajuan melampau tu dengan keupayaan untuk mengubah haluan secara tiba-tiba di udara. Jangan bayangkan macam peluru yang lurus. Bayangkan macam seekor helang yang sedang memburu mangsanya. Lincah dan tak dapat dijangka. Inilah yang membezakannya dengan peluru berpandu balistik biasa yang terbang macam batu yang kita baling. Dekat sini kita boleh nampak perbezaan paling utama. Peluru berpandu balistik, walaupun laju, dia terbang dalam satu lengkungan parabola yang kita boleh kira, kita boleh ramal. Jadi, sistem pertahanan macam Aegis direka khas untuk egak laluan ni dan pintas. Tapi senjata hypersonic, dia tak terikat dengan mana-mana laluan tetap. Dia boleh menari dalam atmosfera, membuatkan sebarang cubaan untuk memintasnya jadi macam cuba nak tangkap bayang-bayang. Dan inilah dia, plot twist yang mengejutkan semua orang. Selama ni kita anggap kelab hypersonic ni eksklusif untuk kuasa-kuasa besar je, Amerika, Rusia, China. Tiba-tiba, Iran, sebuah negara yang sepatutnya terjejas teruk oleh sekatan antarabangsa, muncul sebagai ahli terbaru kelab ni. Ini betul-betul satu kejutan besar. Inilah senjata pertama yang Iran dedahkan pada dunia. Namanya Fatah. Maksudnya penakluk atau pembuka. Satu nama yang syarat dengan mesej. Mesej yang sangat jelas. Cuba tengok spesifikasi dia. Kelajuan boleh cecah Mach 15. Tapi yang lebih penting ialah teknologinya, Hypersonic Glide Vehicle atau HGV. Ringkasnya, selepas roket pelancar bawa dia ke atas, kepala peledak ni akan berpisah dan meluncur di pinggir atmosfera. Sambil meluncur itulah dia boleh ubah haluan sesuka hati. Direka khas untuk buat sistem pertahanan Aegis yang lindungi kapal perang Amerika tu jadi keliru. Okey, kalau Fatah tu macam simbol kecanggihan teknologi, Khaybar Shiqaq ni pula adalah kuda kerja sebenar dalam strategi ketenteraan Iran. Namanya pun ada maksud tersendiri, merujuk kepada sebuah kubu yang ditawan suatu ketika dahulu. Satu lagi isyarat geopolitik yang tak berselindung. Walaupun sebahagian besar perjalanannya ikut laluan balistik biasa, keajaibannya berlaku pada fasa terakhir. Kepala peledak jenis MRV ni membolehkan dia buat gerakan mengelak zigzag masa nak masuk semula ke atmosfera pada kelajuan hypersonic dengan berat kepala peledak sampai 1,500 kg. Tenaga kinetik dari hentaman tu sahaja dah cukup untuk melumpuhkan sebuah kapal induk, tak perlu bahan letupan pun. Jadi, bila kita gabungkan senjata baru ni dengan sasaran yang selama ni dianggap kebal, seluruh kira-kira pertahanan yang dah diguna pakai berdekad-dekad lamanya mula runtuh. Jarak yang dulunya memberi rasa selamat, kini dah tak ada makna. Jom kita tengok garis masa serangan ni. Sebaik saja dilancarkan dari Iran, peluru berpandu hipersonik ni boleh rentas seluruh Teluk Parsi dalam masa kurang dari 4 minit. Seluruh kumpulan tempur kapal induk yang mungkin berada beratus-ratus kilometer jauhnya di Laut Arab boleh jadi sasaran dalam masa kurang dari 10 minit. Angka inilah yang paling kritikal, 30 hingga 90 saat. Dalam senario terbaik pun, inilah saja masa yang sistem pertahanan Aegis ada untuk bertindak. Dalam masa tak sampai seminit setengah, sistem dan manusia kena kesan, sahkan, jejak dan lancarkan serangan balas. Semua ni kena buat masa sasaran tengah bergerak pada kelajuan 5 km sesaat. Ini adalah satu tempoh masa yang hampir mustahil. Tak ada ruang untuk kesilapan. Langsung.
Dan realitinya, Iran takkan lancarkan satu je. Doktrin mereka ialah serangan tepu atau saturation attack. Bayangkan, serangan serentak, berpuluh-puluh peluru berpandu balistik biasa, drone kamikaze dan di celah-celah semua itu ada beberapa peluru berpandu hypersonik yang bertindak sebagai penembus utama. Tujuannya untuk membanjiri sistem pertahanan sampai lumpuh. Kalau satu je berjaya tembus perisai itu, dah cukup. Sebabnya pada akhirnya, nilai senjata ni bukan setakat pada keupayaan fizikalnya. Ia adalah alat yang sangat berkuasa dalam arena perang psikologi dan geopolitik. Ia direka untuk mengubah cara orang melihat keseimbangan kuasa di seluruh rantau. Bagi Israel, ini satu cabaran baru kepada sistem pertahanan canggih mereka. Bagi sekutu-sekutu Amerika di Teluk, ia menimbulkan persoalan sejauh mana payung keselamatan Washington boleh lindungi kami. Dan bagi Iran sendiri, ia memberikan satu bentuk pencegahan yang sangat-sangat berkesan, membolehkan mereka mengimbangi kelebihan tentera konvensional musuh tanpa perlu ada senjata nuklear. Petikan ni, ia merumuskan dengan tepat realiti baru yang sedang kita hadapi. Ancaman untuk melumpuhkan sebuah kapal induk Amerika mungkin belum berlaku, tapi hakikat yang ia kini berada dalam jangkauan keupayaan teknikal, itu dah cukup untuk mengubah segala-galanya. Ini membawa kita kembali kepada dilema di awal tadi. Dengan wujudnya senjata yang boleh menjadikan kelajuan sebagai kuasa mutlak, adakah era kekebalan kapal induk, simbol kuasa yang berlayar tanpa rasa takut, telah benar-benar sampai ke penghujungnya? Ini adalah soalan yang akan membentuk bukan sahaja masa depan perang di lautan, tapi juga keseimbangan kuasa global.